Kau dah kembali lagi dengan aku Syaris Kamil. Macam kau cakap tak benar hari ni. Kau tengok aku pun belum mandi lagi. Tengah kemas-kemas lagi ni. Lap-lap kamera lagi. Lens kamera semua aku lapnya. Okay, so macam kau tengok kan, aku dah jumpa buyer yang nak beli aku punya bag coach ni. So kita mandi dulu. Kita gerak pergi ke TRX. Let's go. Okay, sebelum tu aku beritahu korang, kita pergi mana-mana kita mestilah kena ada rupa yang elok kan. So kita jaga muka kita. First kali apa yang aku suka adalah lepas cuci muka, aku akan pakai moisturizer daripada Black to Glow ni. Sumpah aku cakap smooth gila bila pakai, wangi, and memang aku minat gila. And secondly, aku akan pakai sunscreen dia bagi muka kau tambah cerah sikit. Contohnya daripada hitam legam, kau nampaklah cerah sikit. Sebab G2G punya sunscreen ni they provide a brightening. So memang muka korang akan nampak cerah sikit lepas korang pakai. Aku akan pakai lotion sebelum aku pergi. Lotion ni memang sekali dengan bauan wangi. So memang wangi gila lah aku rasa badan aku sekarang ni. Lepas tu apa-apa, jom kita terus gerak ke TRX. Tak dah sampai. Okay, kau nampak sekarang aku kat TRX kan? Kau tak? Aku dulu apa? What's good guys? Siapa yang aman kat sini? Siap lah, siap lah. Ya Alhamdulillah. Baik. Tak masa-masa juga lah. Itu tu random kan? Apa? Pergi pen ni. Oh, beli pen boleh jumpa. Siapa beli pen tak beli pen tak jumpa lah. Okay, Mawar kata-kata tak sikit bang? Kata Ha. Kata-kata hari ni adalah okay, buat je apa-apa benda yang korang nak buat. Walaupun korang tak tahu dia punya final result dia macam mana. Sebab at least korang start dan korang tahu apa benda yang akan berlaku lepas ni. Kalau korang tak start, korang tak tahu apa-apa. Okay, thank you bang, thank you. Baik. Okay. Thank you bang. Alright. Bye bro. Okay. So sekarang kita nak cari yang nak beli bag ni. Dia cakap tengah makan. Aku tunggu dia sebab sebenarnya aku yang lambat tau. Sini bukan tempat yang apa tu, yang famous tu, yang rupa atau outfit tu kan. Sini tempat dia. Biasa sini COC. Tak ada lah COC hari ni. Okay, so customer tu cakap dia cakap dia on the way naik. So kalau dia on the way naik, kita wait dekat sini-sini lah. Ni bawah ni redup sikit. Okay, so customer tu dia dah beritahu dia dekat mana. Dia hantar gambar dah dekat depan tu. Kita tengok dia macam mana. Aku rasa dia macam sini tau. I think she's Chinese. Sini lah. Jap. Okay. Macam bukan, macam ya. Sorry kak, saya lambat kak. Dari Kajang. Assalamualaikum. Dari Kajang. Oh, bukan stay di sini. Oh, bukan. Okay. Ni akan nak tengok barang dulu ke macam mana? Boleh. Kita nak buka kat mana? Situ. Mana? Nak cepat dulu. Boleh juga. Ni akak abang ni dari mana? Dari KL je. Oh, memang KL. Oh. Dari BK ke? Oh. Situ je. Oh, patutlah. Sumpah aku cakap time ni aku rasa cuak gila bila diorang check bag tu kan. Aku takut tiba-tiba diorang cancel ke diorang tak jadi beli. Aku dah kira-kira aku dah confirm aku dapat berapa. Kalau tak jadi, habislah aku. Asal Kajang ke? Tak adalah. Kalau macam sebelum ni, saya baru juga duduk Kajang. Sebelum ni saya stay Jepun. For 2 years. Oh. Sebab my parents dapat kerja kat sana. Lepas tu stay sana 2 tahun. Lepas tu baru balik sini. Okay, dapat. Thank you. Terima kasih kak, terima kasih bang. Okay, terima kasih bang, saya jual ya. Okay, terima kasih. Sorry kalau tak proper. Tak apa. Saya minta maaf sangat. Tak apa. Terima kasih. Okay, so Danit, alhamdulillah settle juga hari ni. So 466 dah masuk. Kita settlekan dulu sana. Let's go. And benda paling memalukan adalah waktu ni aku dekat MRT kan. Kau boleh tengok sendiri macam mana berapa ramai orang kat situ. And
tanpa aku sedar bag aku tak zip. And lepas tu tiba-tiba ada seorang amoy Cina ni datang kat aku, dia beritahu yang bag aku tak zip. Aku macam like what? Bapak malu doh. So kita kat sini dengan what's your name? Cantik. Tak. Ada Cenyi. Cun Yi. Okay, Cun Yi. Macam yang kita jumpa tadi? Just random. Just random kan? So bag tak tutup? Bag dah tutup. Abang okay bag dah Dah tutup. tutup. Sekarang dah tutup. Tadi dah tutup. Tiba-tiba aku borak-borak dengan dia, rupanya dia pun buat vlog juga. So lepas tu aku terus ajak dia nak join tak aku punya vlog. And aku pun bawa dia kat tempat yang aku nak pergi ni. So tempat ni adalah tempat yang di mana kawan aku suggest kat aku untuk ambil gambar kat situ. Sebab dia cakap view kat situ lawa. Budak-budak zaman sekarang kan suka ambil gambar dekat tempat-tempat yang macam-macam ni lah. So guys, sekarang kita dalam Grab. Tadi kita daripada TRX ke Main Town, baru sekarang kita nak pergi ke The Mines pula. Aku ni tak tahu lah, macam-macam tempat aku pergi, macam-macam orang aku jumpa. Daripada aku jumpa YouTuber, pasal aku jumpa TikTokers, pasal aku jumpa kawan-kawan aku pula. Ush, hari ni saja dah 4 orang dah jumpa. 4. So, kita gerak ke The Mines. Kita dekat The Mines. Penat hari ni tau. Tempat aku pergi TRX, My Town, The Mines. Kali ni kita jumpa family. So aku jumpa family aku ni bukanlah sebab apa, sebab aku nak, kita orang dah janji nak tengok wayang sama-sama. Kita orang tengok cerita Michael Jackson. So cerita Michael Jackson aku boleh kata 10/10 memang best gila. Lagu-lagu Billie Jean, lepas tu trailer memang semua gempak-gempak. Dia cerita pasal macam mana perjalanan hidup Michael Jackson. Memang 10/10 lah aku boleh kasih. Lepas saja kita orang tengok Michael Jackson, terus kita orang terus gerak pergi ke Shah Alam Section 3. Sebab kita orang dah janji juga dengan family besar kita orang nak makan sama-sama. So ada makcik-pakcik aku semua ada, and kita orang makan sama-sama sempena birthday untuk family kita orang yang lahir pada bulan Mei. So kita orang pun nyanyilah lagu Happy Birthday. Happy birthday. Lepas habis makan semua, kita orang pun bergambar sekejap, salam bersalaman. Lepas tu pun kita orang teruslah balik. So itu saja vlog aku hari ni. Thank you sebab tengok video aku. Aku harap korang tekan subscribe. Korang jangan lupa tekan bell tu sekali supaya korang tidak ketinggalan video yang akan datang. So see you next time guys. Bye bye.